pergi kelas kat Avicenna pagi sampai petang. Ni first time kan, so nak buat lah kenangan. Apa? Kita makan. Buka. Okay. So, kita breakfast dulu. Ngantuk. Kamu hidup berapa? Tiga lebih. Tengok anime. Itulah apa? Kemas. Dia tidur awal. Bangun awal kan. Daddy mengantuk ke Daddy? Dah banyak kali menguap Daddy. Ya. Saya one of the consultant. Most of you will encounter no problem in pregnancy, but some might have. Okay, so I get tak rasa sakit, dia macam tak selesa je. But the contraction pain yang labour pain, normally it will comes with pain lah, contraction pain. Maknanya you push bila baby tu, bila doktor kata okay stop pushing, you kena breathe. Okay, selalunya stop pushing tu bila kepala tu dah terpanggil crown ni. So, suami saya ni dah ngantuk-ngantuk. Siap bagi apa? Aduh, beli air matcha untuk saya. Lepas tu beli kopi untuk dia. Now dia dah segar buka. Boleh dah. Lambat lagi nak pergi. Apa? Penjagaan? So yang ini baby wash, baby wash ni. Baby wash kita dah beli lah? It's very dependent on mother. But the baby is so. See, when you chop your finger, that's a score of the baby. Okay? Which is equivalent to, if you are the first time mom, you have not read about epidurals, you have not read about labor pains, nothing. Even husband is a doctor. I've had pingsan. Okay. Okay? Suami saya dah nazak ni, dah lapar, ngantuk, semua bercampur tu. The doctor will already Apalah. Kalau makan in the notes that you Wah. are interested. hilang apa dah. Asyik If you got dia any ngantuk. issues, medical issues, other issues, Dia ngantuk. you can tell her something at this point so that they can refer you to see. Saya tak guna mic boleh ke? Boleh. Quite clear kan? Kalau detect lambat can cause masalah perkembangan. So that kalau baby born normal, biasanya discharge like the next day and all that. Allergies ya, even for allergies, either salur darah. Ada 3 salur darah dalam tu, 2 arteri, 1 venous. That is, itu je yang ada. Tak ada adult lah, HbA. Baby punya HbF, fetus. Stem cells ni daripada darah tali pusat. Okay, so siapa-siapa kat sini lah pernah dengar, let's say kalau ada blood cancer patient dekat hospital kan. So stem cell ni kita boleh juga ambil daripada orang dewasa, pneumonia, thalassemia, lymphoma cancer, anemia and many more. Okay, blood cancer and all this lah. Okay. Panjang sangat dia punya percakapan, nak kencing. Kencing. Lunch. So lepas makan tengah hari yang all provided tu, kita rehat, masuk balik pukul 2. Now kita
Rekam. Tengok ni. Nanti kita kena nanti kita akan mandikan dia. Kita akan care dia. Kalau siapa-siapanya yang apa cakap ibu lah membantu ibu dalam penyusuan susu ibu dia bukannya besar sangat pun kan. Hari kedua hormon prolaktin dengan hormon oksitosin. Hormon prolaktin ni ialah hormon yang boleh menggerakkan bunyi mulut dan keluar ni ke muka. Dah ready betul laki aku siap berdiri. Beria betul. Kita kena cuci mata dia dulu. Muka pakai muka. Hidung, mulut, telinga sikit. Okey. Lepas tu nak buat apa? Okey. Tapi baby berak ni macam mana takkan kita nak letak turun dalam ni? Tukar dulu pampers dia. Tukar dulu pampers. Dia bogel ni. Dah siap dah bahagian kepala. Kan, mata ke kepala dah siap dah. Badan pula. Badan. Tadi. Ya. Ya. Terus kita lembik dia. Dia akan letak macam ni. Macam ni. Dia akan duduk ni. Okey. Dagu dia ni. Dagu dia kat sini. Dia lagi selesa. Boleh pakai belakang. Boleh? Buka. Okey. Cara nak pegang. Pasang kering dulu. Betul. Sebab nak kering boleh je pakai baju dulu. Pampers. Kita lipat sikit bagi atas. Bagi dia terdedah. Posisi baby lurus lah. Lurus. Boleh tak? Yang last ni. Yang last jadi macam ni kan? You guys set alarm you just do some movement especially for mummies, your hip and pelvis kan. Baik, suami aktif juga ada. Cuba aja balik. Cuba mau buat balik. Apa? Contoh. Cat and cow. Cat and cow. Okay, boleh? Round. Ash. Okay. Round. Ash. Okay. It's better to lie down lah. At home you can do this. Just go over until lower back, come up, and then go down. Okay, so same thing lah. The method is still same. You can use your palm, you can use your knuckle. Baliklah dengan barang-barang yang banyak. Makan pun banyak. Now kita akan unboxing paper bag goodies yang kita dapat daripada Avicenna. Kita join kelas antenatal class tadi kan. So dah balik sampai rumah, kita tengok apa yang dia dapat. Pertama sekali, apa ni? Towel.
Towel. Alah, comel towel. Warna kuning. Okey. Towel. Kita dapat. Baby. Tapi tak fluffy ke tak? So, mungkin tak boleh guna untuk newborn baby. Sebab dia apa? Keras. Fish magnet. Fish magnet. Itu tulis tanpa kat peti ais. Lekat ni kan. Itu tulis. Lepas tu, okay, mestilah di promote kan. Di promote dia punya package apa semua, apa-apa dia punya treatment dekat sana kan. So kita boleh tengok lah. Tahu ada rezeki lebih boleh boleh buat rawatan sana ke apa ke melalui package yang dia promote ni kan. Ta-da! Oh, macam mak yang macam ni lah. Macam ni. Ada lambang Avicenna. Boleh buat minum kopi-kopi lah. Suami saya suka lah ni. Dia memang dia suka ni. Memang dia perlukan ni pun. Setiap pagi suka sangat minum kopi panas sebelum on the way pergi kerja tu kan. Buat dalam ni. Lepas tu itu dia ni kot. Lepas tu ouch. Apa dalam box ni kan? Apa suka. Alamak, jatuh dah pula. Alah, comel. Ada topi. Ada kipas. Wah, ada kipas. Ada topi. Ada topi. Ambil. Ada macam mana buka ni? Oh, tekan-tekan sini. Wah, kipas. Okay, kipas. Dia boleh lipat macam ni. Lepas tu oh, kipas ni boleh letak dalam ni. Ni ada stand dia boleh letak macam tu. Wow. So of course lah ada charger dia lah. Ada wire USB dia. Okay. Wah, ada bag. Bag. Tunggu sini ni. Okay, itu je. Lepas tu dah settle dah ni. Tadi saya dapat cabutan bertuah. Saya menang
cabutan bertuah. Nama saya dapat Pampers newborn dengan massage oil coconut milk. Brand apa ni? Brand Nepico. Brand Nepico. So dia ada buka booth tadi dekat luar tu. Lepas tu saya dah dapat free sample 2. Lepas tu ada apa, mandian baby and lotion and something like that. Apa dah dapat juga. Ni saya ambil jap. Ni kan, ni Pampers and Dermally produk ni. Dapat tester lah dekat booth tadi dia buka ni dua tu. Lepas tu dapat lagi Nepico tadi, cabutan bertuah. Ada 2 pack. Saya dapat massage oil. Masalahnya dah beli Pampers newborn, tapi dah dapat lagi. Okay lah, kalau lebih simpan lah. Ha? Bagi apa ni? Itu saja. Bagi apa?